masjid. Projek ni di bawah ICU di bawah Kerajaan Pusat pada tahun 2020. Syarikat Bumi Putra telah sub kepada syarikat Cina, seorang Cina tempatan, dan syarikat Cina tu pula sebahagian kerja sub kepada Encik Selwa ni. Akhirnya syarikat Cina tu, di mana syarikat Bumi Putra bagi subkon kepada syarikat Cina, akhirnya syarikat tu tak bayar hampir 800,000, dan Encik Selwa dah bawa kes ni sampai Mahkamah Tinggi, akhirnya menang. Sehingga hari ni 1 sen pun tak dapat bayaran. Pengarah JAIS bahagian pengurusan telah berjanji, panggil mesyuarat, telah berjanji mereka akan bantu selesaikan masalah. Dan hari ni ikhlas, saya sebagai aktivis Ikhlas Malaysia, biasa orang panggil saya Rizwan Ikhlas, bersama dengan NGO CMM, kita bagi tempoh 7 hari kepada kontraktor tersebut. Kalau isu ni mereka tak selesai, dan kita akan berhimpun di hadapan JAIS ataupun di Pejabat Menteri Agama di Putrajaya. Ini yang kita akan buat, di mana seorang bukan Islam telah dapat projek ini, telah buat jalan raya dan kerja-kerja jalan parking dan parit dan longkang. Akhirnya mereka tak dapat bayar. Sebelum tu beliau kata beliau boleh dapatkan perintah mahkamah, boleh roboh struktur yang mana mereka bina, sebenarnya boleh roboh. Saya nasihat Encik Selwa, jangan buat kerja ni dulu, biar kita NGO kita akan bantu selesaikan masalah ni. Dan saya pun kena pasti projek ini, kenapa sampai ketua pengarah pengurusan masjid pun boleh mengelak diri jumpa beliau. Mungkin ada unsur-unsur lain, dan kita akan korek rahsia-rahsia ni semua. Dalam tempoh 7 hari mereka tak selesai, kita tahu kita nak bawa isu ni ke mana. Masjid dah siap. Dah siap, siap. Dah pakai dah. Dah pakai dah. Oh. Sebab apabila tak bayar duit masjid, waktu tu beliau nak tuntut duit tu, pihak pengurusan masjid, pengarah pengurusan masjid ajak bincang, JAIS lah Selangor, ajak bincang. Sebab beliau berhak untuk stop dapatkan CHF tu, sebab hutang tak langsai lagi. Jadi mereka pujuk, akhirnya dia pun setuju. Dan setelah mereka dapat CHF apa semua, payment semua, mereka tendang dia. Pengarah pengurusan JAIS masjid perlu bertanggungjawab sepenuhnya. Kita takkan biar. Kita akan pastikan Menkon, Subkon syarikat Cina tu, pengurusan JAIS ni perlu bertanggungjawab. 3 orang perlu bertanggungjawab. Sebab ini projek kerajaan. Jadi kita terpaksa desak kerajaan selesaikan masalah ni. Semua orang janji sana. Siapa ada sana, arkitek, seramai yang pengarah-pengarah yang datang sana nak siapkan masjid ni cepat. Dia orang semua janji, jangan masalah, tak ada masalah, jangan risau, ini payment akan dapat. Lepas siap, semua orang hilang. Handover dekat kerajaan lah, ini masjid jangan bagi handover dulu, tunggu dia orang selesai sambil duit tu. Lepas tu JAIS panggil saya. JAIS ada panggil saya, first mesyuarat nombor 1. Dia orang cakap JAIS, ICU, pihak masjid, kontraktor, Mainkon, Subkon, semua ada dekat sana. Dia orang semua janji, okay, tak apa, ni wang keluar, kita janji itu wang akan dapat. Saya tunjuk sampai perintah mahkamah, kan ini ada perintah mahkamah tu. Lepas tu pengarah JAIS, penolong pengarah, dia baca tu perintah mahkamah, itu surat dia keluar taruh tepi. Dia cakap, ini bukti sudah ada, tak boleh buat apa. Ini wang pasti kena bagi dekat Encik Selwa. Lepas tu dia janji, dia tanya, itu pengarah tanya, boleh ke you settle sikit lah, 250,000 boleh ke? Saya cakap, tuan, saya punya principal, saya keluar 625,000 tuan. Ini sudah 5 tahun dia cerita tuan. Saya sudah pergi mahkamah, fight pun sudah banyak kos saya sudah keluar tuan. Judgement keluar ni, tahun ni bulan 3. Sebenarnya saya sudah hantar claim tahun 2020. Masa tu dia kena bayar saya.
Dia drag. Dia cakap tak payment tak dapat. Banyak WhatsApp dekat saya. JAIS tak bayar, kerajaan tak keluar payment. Banyak bukti saya ada. Sebenarnya saya sudah buat laporan polis. Bulan 12, 2 hari bulan, saya sudah mau korek tu, saya mau ambil barang saya punya. Saya bukan nak kacau tempat orang ke, buat kecoh kauman ke, bukan intention saya. Saya sudah 10 hari depan, saya sudah bagi report polis. Okey, ini bulan 12, 2 hari bulan saya nak masuk korek saya punya barang, saya nak jual saja. I pun tak tahu Datuk macam mana tahu perkara tu. Dia terus call saya. Datuk cakap, dia cerita saya dulu, okey apa yang masalah, dia cerita, dia cakap you stop, you don't do anything, we will help you to settle this matter. Tengok ada unsur-unsur rasuah, jaga-jaga kamu, jangan kita sampai ke sana, baik kamu orang settlekan, kita bagi mat tempoh 7 hari seperti mana yang Menteri Datuk dah kata, 7 hari saja. Muhibah lah ada 3 bangsa ni. Muhibah 3 bangsa. Konsep tu nampak sedap lah tengok kan. Tapi tak payah. Siapa nak tanggung dosa ni?